Dengan RM20 je, korang boleh beli telefon pintar yang baru. Dengar macam tak logik kan? Tapi dengan Samsung Wallet, ia memang boleh jadi kenyataan. Bukan saja tempat untuk simpan berbagai macam kad, tapi jauh lebih hebat daripada itu. Ia menjadi medium untuk pelbagai ganjaran eksklusif. Jadi, di dalam video ini, saya akan ajar korang macam mana untuk gunakan Samsung Wallet dan dapatkan pulangan dan ganjaran yang menarik. Pertama sekali, mestilah kita kena tahu apa itu Samsung Wallet. Dalam dunia yang serba pantas, aplikasi memang memudahkan hidup. Dengan satu aplikasi je, korang boleh simpan semua benda penting. Dari kad kredit, kad pengenalan, akaun bank sampailah ke password. Tak payah dah risau tertinggal dompet atau beg penuh dengan kad. Yang paling menarik, semuanya boleh dikunci gunakan cap jari dan juga PIN. Bermaksud hanya korang je yang boleh akses. Memang selamat, praktikal dan jadikan urusan harian jadi lebih lancar sebab semuanya ada dalam satu tempat. Seronok sebenarnya gunakan Samsung Wallet ni sebab bukan saja mudah nak bayar tapi boleh kumpul mata ganjaran yang berbaloi. Korang bayangkan dengan setiap transaksi korang boleh dapatkan sehingga 40 Samsung Reward Points. Kalau dah berada dalam gold tier tu, 40 mata tu sebenarnya bernilai RM1.20. Dah macam duit percuma tiap kali korang nak bayar. Lagi best kalau korang konsisten berbelanja gunakan Samsung Wallet. Korang boleh kumpul sehingga 2000 poin sebulan. Caranya mudah je. Buat 50 transaksi sebulan dalam 1 sehingga 2 transaksi sehari. Setiap satu berikan korang 40 mata. Hasilnya, boom! 2000 points bersamaan RM60. Points ni boleh digunakan untuk beli barang dengan harga yang jauh lebih murah. Korang boleh tebus barang guna 99% points dan hanya bayar 1% daripada harga asal guna tunai. Contohnya, nak beli Samsung Galaxy A56 5G dengan harga promo RM1,999, guna Samsung Wallet je. 99% daripada harga tu boleh bayar guna mata ganjaran. Misalnya RM65,966 mata bersamaan dengan RM1,978.99. Yang tinggal cuma bayar RM20 1 sen je guna tunai, iaitu 1% tadi. Mudah kata kalau barang berharga RM100 korang bayar RM99 dengan points dan RM1 je dengan duit sendiri. Memang rugi kalau tak manfaatkan Samsung Wallet ini. Kalau korang selalu buat pembayaran menggunakan Samsung Wallet, sebenarnya korang tengah kumpul mata ganjaran Samsung Reward tanpa sedar. Mata ganjaran ni bukan biasa-biasa sebab korang boleh tebus macam-macam lagi barang menarik termasuk Galaxy A56 Clear Case, 25W power adapter tanpa kabel, Galaxy Smart Tag 2, 10,000 mAh adapter, 45W power adapter, Galaxy Fit 3, Galaxy Buds FE, Galaxy Buds 3 dan juga Galaxy Tab A9. Tapi yang paling best, korang kumpul sampai 65,000 Samsung Reward Points. Lepas tu tambah RM20 je dah boleh tebus Samsung Galaxy A56 5G. Yes, betul. Bayangkan phone harga asal RM2,199 tapi dengan sistem ganjaran dalam Samsung Wallet ni, korang boleh dapat dengan hanya RM20 1 sen tunai dan 72,567 points. Berbaloi kan? Macam mana nak kumpul points dengan cepat? Senang je sebab Samsung Rewards ni ada 3 level. Pertama sekali adalah Bronze Tier. 1 hingga 5 transaksi sebulan boleh dapat 10 poin setiap transaksi. Yang kedua adalah Silver Tier. Antara 6 sehingga 20 transaksi boleh dapat dalam 20 poin setiap transaksi. Dan yang terakhir sekali adalah Gold Tier. Dengan 21 sehingga 50 transaksi pula boleh dapat 40 poin untuk setiap transaksi. Kalau korang konsisten buat at least 50 transaksi sebulan, korang boleh kumpul sampai 2000 poin yang bersamaan dengan RM60 dalam bentuk diskaun. Nak guna points untuk beli barang kat laman web Samsung Malaysia? Mudah je, korang cuma perlu pergi ke samsung.com/my dan pilih barang yang korang nak, tekan buy now atau add to cart. Bila dah siap pilih, buka kad dan tekan check out. Log masuk guna akaun Samsung korang. Pada bahagian pembayaran, pilih Samsung Rewards dan tentukan berapa banyak points yang nak diguna. Boleh guna sampai 99% harga barang. Masukkan alamat pengantaran dan maklumat pembayaran, kemudian klik place order. Siap! Barang terus dihantar dan korang dapat berjimat sambil bershopping. So, tunggu apa lagi? Masa untuk tebus hadiah yang best dengan points yang korang dah kumpul. Bayar je guna Samsung Wallet untuk benda harian macam kopi, makan ataupun shopping, terus dapat mata ganjaran. Lepas tu boleh tebus barang menarik termasuklah telefon. Nak guna pun senang, terus dari website Samsung Malaysia. Yang bestnya, rasa puas sebab beli barang tanpa keluar duit sebenar. Kalau ikut bab kata Girls Math, bila guna points bermaksud tak guna duit betul kan?
Jadi dengan harga RM20 korang boleh beli Samsung Galaxy A56 5G. Ini bukan main-main tau, tapi real punya. Sekian saja daripada saya, Amir Zaki. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.